last anda alihkan sebahagian gaji untuk simpanan? Selalu saya dapat soalan daripada bakal penyimpan emas, perlu ke saya maintain menabung setiap bulan? Ada komitmen tak untuk akaun emas Public Gold? Jangan lupa like, share dan save video ni untuk rujukan pada masa akan datang. Pertama sekali, akaun Gap ni memang tiada komitmen. Maknanya tiada paksaan untuk tuan-puan menabung setiap bulan. 100% terpulang pada kita bila nak beli dan berapa nak beli. Tapi kalau RM100 sebulan pun kita tak mampu nak commit, macam mana simpanan nak penuh? Bila simpanan tak ada, macam mana nak kaya? Kedua, akaun Gap ini tujuan utamanya adalah untuk simpanan. Tujuannya untuk kita latih diri adakan simpanan sikit-sikit dalam bentuk gram emas. Tapi kalau asal dapat gaji, semua habis dibelanjakan, gila pula kita nak ada simpanan kan? Sebab itu perlu belajar simpan emas. Tiga, akaun emas Gap ini bantu kita untuk penuhkan cita-cita bermatlamat. Contohnya untuk beli rumah, tanah, modal bisnes, dana pergi umrah atau haji, holiday, dana anak-anak masuk universiti dan lain-lain. Tapi kalau simpanan kadang-kadang je kita buat, bagaimana simpanan kita nak cukup untuk penuhi matlamat kita itu tadi. Jadi sekiranya awal-awal lagi kita dah ragu-ragu untuk bagi komitmen pada simpanan kita sendiri, simpanan memang takkan ada. Betulkan mindset, bila buka sahaja akaun simpanan emas, letak azam nak menabung sampai kaya. Sekarang saya nak tanya, bila last anda alihkan sebahagian gaji untuk simpanan? Tahniah saya ucapkan kepada tuan-puan yang dah bertindak untuk mulakan simpanan emas. Bagi mereka yang belum dan ingin mulakan simpanan emas, boleh daftar akaun percuma dengan refer pin video di profil saya. Saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan yang terbaik untuk anda.